di Prudential Base and Takaful, kita ada tabung tabaruk. Nowadays, klien Pru Base and Takaful ada lebih kurang 1 juta orang seluruh Malaysia. Jadi, okey, awak menyumbang 200 sebulan. Okey, apa yang awak beli? Awak beli benefit, hibah 350,000 dan critical illness 150,000. Ini contoh Okey, yang ini peserta yang ini menyumbang RM150 sebulan. Okey, dia ada beli medical card. Yang mana limit dia 1 juta per year. Okey, klien yang ni menyumbang 500 sebulan. Okey, benefit yang dia ada hibah sebanyak 1 million dan critical illness 500,000. Ni contohlah Ni contoh. Yang ini menyumbang 1,000 sebulan. Yang ini menyumbang 350 sebulan. Yang ini menyumbang 250 sebulan. Ini contoh. Okey. So sumbangan-sumbangan ni tadi dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada you punya needs. Okey, bergantung pada you punya keperluan. Benefit apa yang you perlukan. Okey, tapi normally kita akan suggest untuk Cik Apan allocate 10 ke 15% ataupun 10 ke 20% untuk perlindungan takaful. Okey, berbalik kepada tabaruk fund ni tadi. So, bila sumbangan-sumbangan daripada peserta ni tadi termasuk Cik Apan, okey, so tabung ni akan penuh, banyak. Okey, konsep dia samalah macam tabung masjid ataupun tabung khairat kematian dekat surau-surau, dekat masjid-masjid ataupun tempat kita tinggal lah. Tapi bezanya apa? Okey, bezanya tabung dekat surau, okey, tabung dekat masjid dekat rumah Cik Apan tu, duit tu kalau ada 5,000, 5,000 lah. Okey, apa fungsi tabung tu tadi? If let's say ada ahli Korea yang sakit, mungkin dia ambil sikit daripada duit tabung tu, 2-300 ataupun 4-500, okey, kita bagi sumbangan pada ahli Korea untuk meringankan beban dia. Konsep dia sama. Tapi bezanya dekat sini, okey, duit ni tak adalah dibiarkan macam tu je. Okey, duit tu akan diinvestkan. Okey, akan diinvest oleh kita punya fund manager. So daripada investment ni ada keuntungan yang dibuat, so dia akan bagi dua, 50% pergi kepada Prudential Base and Takaful Berhad dan 50% akan balik kepada klien, peserta lah. Okey, akan dapat kepada peserta. So now kita tengok apa fungsi tabaruk ni tadi. Jadi contohnya lah Cik Apan okey menyumbang 200 sebulan. Cik Apan baru menyumbang 200 sebulan kali 12 bulan 2,400. Maksudnya baru setahun menyumbang lah. Okey. Tiba-tiba dah sampai waktu ajal, meninggal. Okey. So, apa yang Prudential akan buat? Prudential akan ambil duit dia 350,000 and then bayar waris Cik Apan. Okey. Sedangkan Cik Apan baru menyumbang RM2,400. Okey. Yang ini medical card menyumbang RM150 sebulan. Okey, dah menyumbang 2 tahun ataupun baru menyumbang 2 tahun. Okey, setahun 1,800, 2 tahun baru menyumbang 3,600. Okey, 3,600. One day klien ini terlibat dengan kemalangan. Okey, yang perlu melakukan operation kos RM50,000. Contoh RM50,000. So that mana Prudential dapat duit? Prudential ambil lah daripada tabung ni tadi RM50,000. Okey, pergilah bayar bil hospital dia. Okey. Yang ini, klien menyumbang 500. 500 setahun 6,000. Okey, klien menyumbang dah 10 tahun. Dah 60,000 dia menyumbang. Tapi one day dia kena critical illness. Okey, dalam plan dia tadi, dia ada critical illness 500,000. So, mana Prudential dapat duit 500,000 ni? Prudential ambil duit dia 500,000, pergi bayar kepada klien ni tadi 500,000. So, dia bolehlah guna untuk survive dia punya life, betul? So, soalan saya pada Cik Apan, duit yang klien yang Prudential bayar ni tadi 350,000, bil hospital 50,000, okey, pampasan CI 500,000, duit siapa? Ini adalah duit semua peserta. Termasuklah duit saya, termasuklah duit Cik Apan, termasuklah peserta klien tadi, kan? Yang ada 1 juta orang satu Malaysia ni. Jadi maksudnya kat sini, daripada konsep takaful ni tadi ataupun tabaruk ni tadi, itu adalah satu fardu kifayah. Sebab duit yang kita sumbangkan bukan saja untuk protect diri kita, tapi juga membantu untuk protect peserta-peserta yang lain. Tapi hari ni kalau Cik Apan tidak berminat untuk serta dalam kita punya program, tak nak turut serta menjadi peserta di Prudential Base and Takaful, one day
Cik Apan terlibat dengan kemalangan, ada risiko, perlukan RM50,000. Boleh tak kita pakai tabung ni? Tak boleh lah. Sebab tabung ni hanya khusus, eksklusif untuk peserta-peserta ataupun pencarum-pencarum Prudential Basic and Takaful. Okey, boleh faham? Inilah maksudnya, kalau hari ni, you simpan duit 500 sebulan dekat ASB. Contoh you simpan setahun 6,000. So, bila you ditimpa risiko, you perlukan 50,000, simpanan you hanya ada 6,000. Boleh tak ASB ambil duit daripada orang kata customer yang lain untuk bayar you punya risiko? Tak boleh lah kan? Itulah bezanya tabaruk fund ni tadi ataupun claim fund ni tadi. Yang mana duit ini digunakan bukan saja untuk cover you, okay, tapi untuk cover juga peserta yang lain. Inilah kita gunakan konsep perkongsian risiko ataupun sharing risk.